Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hadis Nabi SAW. Anak tidak mampu membalas jasa ibu bapa. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tikoh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang anak tidak akan mampu untuk membalas kebaikan orang tuanya kecuali jika dia menemui orang tuanya sebagai seorang hamba, lalu dia membeli dan memerdekakannya. Penjelasan ringkas. Hadis ini membawa mesej yang sangat mendalam. Betapa besarnya jasa ibu bapa. Secara realitinya, sangat mustahil bagi seorang anak untuk membalas setiap titisan keringat dan pengorbanan ibu bapa mereka. Memberi kebebasan, yakni kemerdekaan kepada seseorang daripada penhambaan adalah jasa yang paling besar dalam sistem sosial lama. Nabi SAW menggunakan perumpamaan ini untuk menunjukkan betapa tingginya nilai membalas jasa ibu bapa. Hampir mustahil untuk ditandingi kecuali dengan memberi nyawa atau memberi kebebasan hidup semula kepada mereka. Walaupun kita tahu kita tidak mampu membalas semuanya, kita dituntut untuk sentiasa berbuat baik, mendoakan dan menjaga kebajikan mereka selagi mereka masih ada. Maklumat hadis. Periwayat hadis adalah Imam Muslim, hadis nombor 1510. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, nombor hadis 1829 dan juga Ibnu Majah. Status hadis ini Hasan Sahih.